Hari kedua di Paris. Walaupun cahaya matahari bersinar bercantik main, tetapi suhu adalah 8 darjah Celsius. Inilah hotel kami, Hotel Mansion. Hotel dia selesa tapi sempit, bilik sempit. Bestnya kalau macam ni travel kan, tak payah naik bas. InsyaAllah lah akan datang ada rezeki. Travel private je lah, senang. Kalau bas ni payah sikit, ikut jadual dia orang semua. Di sini sangat bahaya ya. Kawasan ni, hotel ni okey, tapi kawasan ni sangat bahaya. Kawasan ni sangat bahaya. Dan semalam telah berlaku kejadian di mana 2 orang peserta grup kami, rombongan kami, bagnya telah dicuri oleh orang-orang black. Bag mereka, yang seorang tu kami dapat kejar, tapi beg dah terbuka zip. Yang seorang lagi tu tak dapat kejar. Habis beg-beg beli barang souvenir dengan jaket kulitnya, dengan apa macam-macam. So memang kesianlah couple tu. Dan tempat ni yang tak sesuai sebenarnya. Hotel dah okey tapi tempat tak sesuai. Sebab tempat ni banyak imigran, illegal ke tak illegal ke. Dan imigran ni kebanyakannya tak ada ni lah. Tak ada disiplin, tak ada hati perut lah. Dia orang kat sini kalau kita tengok movie Perancis pun, memang kebanyakannya sama ada drug dealer, pelacur ataupun pencuri. Kebanyakannya. Yang betul-betul kerja tu ada, tapi tak ramai kalau kita tengok dalam movie Perancis lah. Di sinilah dia orang petang-petang dia orang meniaga macam kat Mekah tu, buka lah, apa ni, tabur je barang-barang nak jual. Masa kita nak buka beg, pintu beg dekat bas tu lah mereka datang sambung ambil beg. Jadi itulah, kalau siapa yang travel naik rombongan ke Paris ni, kenalah seorang jaga beg, seorang pergi ambil beg. Jangan tinggalkan beg. Sangat bahaya macam ni. Dia orang meniaga macam ni. Ni yang berlaku ni. Beg buka belah jalan raya. Jadi siapa nak kontrol kan? Sebenarnya seorang jaga beg, seorang pergi ambil. Sebab kita kadang beg lebih pada satu kan. Dan driver pun tak bolehlah buka cepat sangat. Driver kena tunggulah peserta turun. Driver buka cepat sangat, so orang luar pergi ambil lah beg tu. Jadi siapa yang tu, berhati-hati dan bacalah doa banyak-banyak, minta Allah lindung. Amin. Tengok ya, dia orang ni ramai yang membeli. Dan saya syak lah, barang-barang tu adalah barang-barang curi, kemudian dia orang jual balik pada orang-orang dia orang. Ini saya punya teori lah. Sebab saya tengok handbag kain baju tu elok-elok, macam handbag baru beli kan. Dia rompak, dia jual balik. Jadi adalah selamat kalau kita pakai handbag macam saya ni. Kita masukkan handbag dulu. Baru kita sarung jaket. InsyaAllah selamat. Dan kalau lelaki, pastikan handbag tu dekat depan badan. Today I giving you tuition class. What kind of tuition are you giving? Teaching all the good things. Nanti kita Apa tu yang 2 polis tu start juga ada kawan cantik ni. ada marathon ada apa kan, jadi menghalang perjalanan. Tapi adanya ni kita nampak ada macam jadi safe that sound. Jadi kita sekarang ni tengah mengelilingi Arc de Triomphe. Arc de Triomphe ni merupakan tugu untuk memperingati masa perang dunia kedua. So dia orang banyak tengah repair ni. tak ada bukan repair ni. Sebab konsert ada stage. Ada stage. Tak masuk dalam video Tak ada gambar sini. Tu ada tempat duduk. Apa nama? Ada event. Di Triumph. Lidah tak boleh dia cakap Paris. Itu Statue of Liberty dia. Flame of Liberty, tanda kebebasan Perancis daripada Jerman. Dan kita jumpa Seine River. Di sini banyak cruise. World Fair depan tahun ni. Seine River, Eiffel Tower. Cantik.
Cantik. tingginya. Dan juga atas tu ada antenna. Antenna tu Okay, kami dah sampai kota Paris. Paris City Centre. Ni Seine River. Nampak cruise-cruise tu. Okay, tu dia Eiffel Tower. Dan ini church ya. Tapi dia punya dome tu macam masjid je. Kan? Ini memang budaya dia orang. Suka minum-minum kat luar, sejuk kan. Tak ada lah. Oops, ini kedai banyak ular. Sensitif sikit. Kami turun bas, kami jalan kaki. Dah sampai. Dekat je. 5 biji €1. No. Oh, jalan sini lah. Dengan Kak Lu, dengan abahnya. Jalan lah. Debu-debu lah. Jual keychain lah, jual Dia kau jual kat sini lah. Ada antara yang scam. Kita jaga-jaga dia mungkin di poket. Tu. Kena menutup lawa. Okay, kami kat Eiffel Tower. Macam ni, Mama kena depan sikit. Kalau tu kena jaga Mama, diorang ni belakang keliling Mama. Jom. Okay. Nampak lift tu bergerak. Ni di kaki ni, nampak lift tu turun naik ya. Dan kami pernah merasa naik sampai ke atas. Ya Allah, rezeki kan. Ni datang balik setelah 30 tahun. Tu yang jalan kaki. Tu jalan kaki. Tu jalan kaki ha. Naik atas tengok jalan kaki naik atas. Gila lah. Ni pun ada naik tangga juga. Dia ada 4 kaki. 4 cabang. So boleh naik tangga. Dan juga ada lift pun 4 cabang. Sampai ke atas. Ke atas tu ada 2 tingkat. Satu tingkat tu tertutup, satu tingkat tu terbuka. Tu satu tingkat je tertutup, satu tingkat tu terbuka. Apa perasaan dah sampai Paris? Sejuk gila. Wheelchair pun bukan sejuk. 8 degree pagi ni. 8 degree bangin. Tapi dapat tengok Eiffel Tower depan tu menarik lah. Okay lah. Hebat lah engineering 1880 macam tu kan. Orang buat bila Eiffel Tower ni. 1840 1880 macam tu. 80. Hebat, memang hebat. Ada lift lagi ya. Ada tangga, ada lift. Dan saya pula, Mama pula, after 30 years I came back repeat here. Ni antara entrance to Eiffel Tower. Okay. Tu ramai juga naik tangga, tak nak naik lift. Ni entrance dia. Dan keliling ni, taman ni, banyaklah food truck yang jual kopi, aiskrim, Okay, kami nak masuk Eiffel Tower beratur. Ni laluan dia. Okay, kami nak masuk ke Eiffel Tower. So dia akan check bag semua ya. Eiffel Tower 2025. After 30 years I come back again. Syafiq di mana? Syafiq di Eiffel Tower, Paris. Okay, sekarang kita di mana? Di tengah-tengah, bawah. Kita bawah Eiffel Tower. Tengok atas Kita tengok kat base of Eiffel Tower. Sangat sejuk, angin. Sejuk kena pakai glove. 8 degree Celsius. 8 degree Celsius. Angin yang sangat kuat. Wind chill dia tentang minus. Kena pakai glove ya, sangat sejuk. Oh, sangat sejuk. Angin dia, wind chill dia dahsyat. Kita dah rasa macam kat masa winter je ni. Dah rasa negatif yang wind chill dia. Tu tower. Okay, di sekeliling ni dah ada banyak orang berniaga lah. Tu jualan-jualan snack, kopi.
Tu tempat tiket untuk naik lift di sini. Okay. Tu bangunan tu. Bangunan tu memang gah. Bangunan tu memang gah sangat. Dan dulu kita orang bergambar dekat daripada situ. Naik train, turun situ bergambar dan jalan kaki sampai kemari. Which is 30 years ago lah. Dan terus ke sini pun ada kaunter tiket juga. Nak naik lift ke atas, ada jalan kaki sampai ke atas. Ada 2 persinggahan, 2 tingkat persinggahan, satu bertutup, satu terbuka. Struktur besinya sangat kukuh. Dan setiap kaki Eiffel Tower ni ada tempat kaunter untuk naik ke atas. Sebab setiap kaki ada lift dan tangga. Dan ada kaunter untuk naik ke atas. So 4 kaki, 4 kaunter, 4 lift. So kita orang nak lepak-lepak sini situ sebab kita orang tak sempat nak naik atas. Siapa nak naik, naiklah. Siapa tak nak naik, lepak-lepak je lah kat bawah ni. Myself dah pernah naik 30 years ago, cukup lah. Dan tak tahu harga tiket berapa ngah seorang. Ada dalam Lift €36. naik lift €36. Naik lift Naik tangga €27. Naik tangga €27.5. Tapi kalau nak pergi sekadar apa level Separuh, tengah, separuh kalau nak pergi atas, €23 naik lift, €14 naik tangga. Oh, kalau separuh jalan €23 naik lift, 14 naik tangga. 14 naik tangga. Alang-alang baik naik atas terus. Nak merasa je tak. Tengok orang ni beria-ria baju kan main lagi. Ni, turis dari India ni. Bergelik-gelik macam Michael Jackson lah. Sejuk 9 degree. Dan kata lawak-lawak memang sejuk. Macam winter. 9 degree tu hal. Walaupun ada matahari. Tapi wind chill tu tak mustahil minus. Sebab sejuk tu orang putih pun semua berbungkus. Semalam kan main lagi kita orang panas sampai semalam pula 2 hari lepas kan. Semua orang putih dengan singletnya, shortnya. Kami pun tak pakai jaket kan. Sekarang tak tahan sejuk. Bila nak pergi toilet ke Eiffel Tower, dia ada toilet untuk OKU. Tapi sebab toilet tu dia turun ke bawah dan queue yang panjang. So OKU ada lift untuk turun ke bawah. Sama macam di Zagreb, Croatia untuk OKU. Kita nak pergi toilet dekat Eiffel Tower ni beratur orang. Tengoklah taman dia cantik. Taman di sebelah Eiffel Tower ni. Kursi ke apa? Ni kita orang daripada tengah ni pergi toilet. Tengok tu lift dah. Ni tengah naik. Berapa orang je boleh masuk tu. Tak ada siapa naik Geng-geng kita tak ada siapa naik. Masa sama kita gitu. Siap Mama tengok. Ni orang-orang Senegal. Pendatang Senegal, dia orang cari duit, jual benda-benda ni. So tadi dia orang jual keychain tu €10 7, fish magnet €10 5. Tapi tadi beli banyak, dia bagi keychain free 7 free. Kita anggap sedekah lah daripada dia orang mencuri kan. Kita bantu dia orang jana pendapatan. Ni lah. Cantik-cantik juga. Cantik-cantik juga dia punya keychain. Ni apa? Ni apa ngah? Ni bangunan depan besar depan kita ni. Bangunan depan besar depan kita ni ada apa nama dia? Dalam Concord tadi. Apa place dia lah Concord. Place di La Concorde. Rombongan sekolah. Ni bangunan Assembly National Assembly, kerajaan orang.
megah Enggak, kan? museum d'Orsay. Megah. Yang besar-besar bangunan orang warna. Itulah. UK. Bangunan dia orang megah. Banding dengan UK, dia orang lagi megah. Bangunan cantik, orang dia teruk. Itulah orang dia teruk. River Cruise tu. Okey, tuan-tuan dan sekalian, alhamdulillah kita dah perjalanan ke Notre Dame dan sebelah kiri kita boleh lihat lagi sini bina gotik yang ada di bangunan lama kerajaan di sini Di depan kita adalah, di sebelah kanan kita adalah Seine River Tengok dia punya ukiran. Bangunan yang mewah lah. semasa Napoleon Bonaparte pada tahun 1804 Sepanjang jalan ni semua kedai souvenir. Sepanjang jalan ni. La Pyramide. Semua kedai souvenir. Cantiklah beg dia. Ada topi chef. Dia ada is on the rack behind the spectacles here. Behind kat ruangan. Dia ada berries. Jabatan Notre Dame, Pont Notre Dame. So kami turun sekejap. Jalan-jalan kaki. Tote bag 5 euro. Cantik. Yang ini 1.4 euro. Ni lagi murah. 1.4 euro. Mama beli tadi 1.5 euro. Tak apalah, sedekah je lah kat sini ke tu. Ni 5 euro lah beg-beg ni. Sepanjang-panjang jalan ni souvenir shops. Ni RM1.50 je ngah. Cantik-cantik ah. Ni 1.5 euro. Kasih 3 euro sebenarnya macam mama tu. Ni 50 sen ah. Kitchen. Patutlah dia minta murah tadi. 50 sen je. 50. Lawa-lawa lah beg-beg dia 6 euro. Jom. Ni berapa? Ni 3 euro. Jomlah dengar. Pergilah dengar apa dia cakap. Ni kedai makan. Welcome to Istanbul. Depan tu depan tu ada Notre Dame, Cathedral lah. Dan bolehlah nak pergi bergambar. Dan sepanjang jalan ni memang souvenir dan juga kedai makan. Aduh. Ini ni mahal ngah. 1.3 euro. Yang ni. Promotion. Ni kedai Istanbul ni. Restoran ni. Sebelah dia kedai souvenir ni, Star Souvenir ni, kedai Arab. Murah. Memang murah. Beg dia pun dapat 5 euro. Memang murah. Kedai di Paris ya. Ni pun Paris Magnet ni 3 euro. Cantik. Kami sekarang kat Notre Dame Church. Is a cathedral. Notre Dame ni.
Tapi nak masuk tu orang punya beratur. Dan rupanya nak masuk kena buat booking online, baru boleh masuk dalam church tu. So kita nak tengok dia punya architecture lah. Okay, architecture dia tu lah yang orang nak tengok. Dia bentuk memang seni bina gotik lah. Seni bina gotik. Dan sekeliling dia bangunan-bangunan yang megah, yang mega. Perancis memang terkenal dengan bangunan-bangunan yang mega. Dia punya dia punya structure dia. Jom. Confectionnés et cuits sur place par nos artisans boulangers du Grand Paris qui sont tous bénévoles. Aussi sont-ce vos achats qui permettent à notre festival et à notre boulangerie éphémère pour 10 jours, pour 11 jours cette année, de se tenir et de se pérenniser. Nous vous souhaitons un très bon lundi 5 mai, une très bonne fête du pain en notre compagnie. Jom kita nak lintas jalan. Ini basikal lalu, bas panjang lalu. Oh, ni ada orang masuk ni lah, Crème de Paris. Basikal laju-laju. Arab. Macam-macam basikal bentuk ada. Memang Europe, rata Europe memang suka naik basikal. Tengok tepi-tepi sungai ni banyak orang jual-jual craft tangan kan, lukisan. Sedap kan ah? Caramel biasa, habis vanilla lebih sedap. Okey, caramel dengan vanilla. Okey, mama ambil petasio dengan coklat. Rasa dengan petasio mama. Sedap. Petasio dia memang sedap. Rasa petasio dulu. Gelato gelato Italy, Perancis memang sedap Ni berasa kacang. Lemak berlemak. Habis akan makan kacang. Lemak berkrim petasio dia. Oh, area ni semua kedai-kedai branded ya. Sephora, Tissot, Lacoste. Sebelah ni pula ada Rolex, Dubai. Charles LC's. Sebelah Adidas, Zara, Solaris, Zara. Sebelah kiri kita LV. Kiri kita Omega, The Couples, Al Jazeera Perfume. Oh, tengok tu LV lah. Bentuk macam bag lah. Ni apa? Apple depan Art Detroit depan buat tu LV nak masuk dalam tu dia buat bangunan tu bentuk macam beg besar lepas dia buat bentuk macam beg dia niat dah insya-Allah buat dalam tu boleh pakai ni bangunan dia besarkan main itu dia buat bentuk sambung sini buat bentuk macam beg, trunk bag, trunk actually bentuk bukan bag, bentuk trunk. Beratur nak masuk. So kita ada Bulgari kat sebelah ni. Bos kita sebelah kiri.
Okey. Ni McDonald Tak ni ada, pakai bos. musik dalam. Kita ada Moncler, Saint Laurent. Pas akan berhenti depan ni sebab kita nak ambil gambar. Ada kita nampak Pandora, ada Dior. Sepanjang jalan ni menuju ke Arc de Triomphe adalah kedai-kedai branded. Kalau naik wheelchair pun sesuai kat ni jalan dia. Untuk berjalan kaki. Sebelah ni pula tengoklah. Ada Mont Blanc, ada Cartier. Mont Blanc, ini Cartier. Dan kita akan terus ke Notre Arc de Triomphe. Arc de Triomphe, Arc de Triomphe. Tengok turis pun ramai ha. Dia tak Semua bagi. turis. Tu yang risau pickpocket tu. Sebab memang tempat turis, tempat pickpocket lah. Okey, kita dapat tawaf tawaf dulu. Memusing Arc de Triomphe. Arc de Triomphe. Ada tombol. Ada pentas, ada pertunjukan apa tak tahulah ni Arc de Triomphe ya. Jadi silap sikit dulu. Okey, kita keliling dia. Ya, tak tahu apa pesta dia orang nak buat. Tengah-tengah ni bulatan ni. Tengok architecture dia. Timbul ya. Seni ukiran. Timbul ha. 3D 4D. Gilbert juga tak kisahlah. Aku nak tidur. Kita pusing dia naik bas. Keliling dia tengok. Tak nak ni. Kami berada di tengah-tengah jalan raya. Okey, ni Arc de Triomphe. Arc de Triomphe. Dan kami berada di tengah-tengah jalan raya. Sepanjang jalan raya penuh dengan kedai-kedai luxury. Kedai-kedai luxury yang tadi Louis Vuitton, Prada, Mont Blanc, Cartier, Dior. Louis Vuitton. Oh, nak apa? So kami masuk dalam stall dia. Berapa? Okay. Stall dia memang banyak jual-jual perfume lah. Perfume tempatan agak sampai ke atas pun ada. Tapi harga tu lah 100 lebih euro, 200 euro, 300 euro. Ada jual arak, liquor, hiasan-hiasan, skincare, pastry, perfume memang banyak lah. Van Cleef apples baru memang wangi lah. Termasuklah jual juga buku-buku, skincare. Where is Syafiq Gilbert? Syafiq, where's Syafiq? In the toilet. No, I ada. I bawa. Kedai buku ada. Ini semua segala jenis perfume. Cari macaron, coklat,
Oh, ada bawah lagi. Ni dekat yang jalan tadi ya, jalan Auditorium. Mana? Kat sini sini. Toilet dia €2. Oh, nak kena bayar. Ni macaron. Macaron yang besar ni satu €6. Kalau yang kecil-kecil ni €2.9. Okey, dan dia juga ada jual set-set. €71, 100 lebih. Dah €55, €38, €26, €19.5. Kali 5. Kita nak cari pizza vegetarian. Okey, ni pizza sangat sejuk. Maafkanlah. Slow kejap berat kan. Dia tak panaskan ah? Panas. How's it? That one is mozzarella pizza. I ask the question ah. I tanya soalan. So Shafiq, how are you enjoying pizza in what's the place called? France. In Paris. Pizza sama je. Tak ada beza. Okay. Cakap Melayu ah. Okay, now we test the mushroom lah. Tutup nanti sejuk. Okay. Now try the mushroom truffle. Aku tak suka truffle tau. Yeah, try je. I want to. Oh, what is that? What? Oh. Why? You don't like it? Truffle kuat tu. Pahit? Ya, pahit. Aku tak suka truffle. Ya ke? Okay. Let me try later. Okay, ni pistachio cookies. Ya. Okay. Taste apa tadi? Rasa apa? Suka susu caramel lah. Memang manis lah. Manis lah. Cuma untuk harga dia €5.2. Untuk euro, kalau euro pun rasa ni mahal lah untuk cookie sini je ni. All together we spend €16.7, which is equivalent to times 5 How much 4.8 dah tadi. 4.8. Almost 70 something. Oh, nak today 4.8 lah. I tukar itu almost 5. RM80 tiga-tiga ni. Orang kaya. Okey, hari ni petang ni kita orang naik cruise di Seine River, Paris. Inilah suasananya di tingkat bawah. Macam tu lah boatnya. Ada 2 tingkat. Ada toilet kat belakang. So ada juga tingkat atas open air. Tingkat atas open air. Macam tu. Macam boat tu. Ada tingkat atas, ada tingkat tengah. 让我们做一次穿越巴黎和几世纪历史的航行。播音解说将介绍象征巴黎财富的两岸名胜。为方便大家，电子显示箭头将指向有关景点，在发给您的全景图上也可以找到这些景点。我们将经过多座桥梁，第一座是龙君桥。 Ni boat lain pula. Ni semua open air. Yang tu jenis yang belakang ni pula jenis tertutup semua. Oh, tingkat atas ni semua tertutup. Dalam kaca. Tak, open air. Yang itu tertutup. Yang ni open air. Ini tertutup. Pont Alexandre III. Devant vous, le charme modern style d'une structure métallique habillée de sculptures 1900 de pierre et de bronze. Ce pont fut dédié à l'alliance franco-russe. The Pont Alexandre III, the modern style charm of a metallic structure adorned with stone and bronze sculptures. Ustedes se dia ada puede bagi apreciar el penerangan. encanto del estilo moderno de una estructura metálica. Este puente, dedicado a la alianza franco-rusa, fue finalizado en el año 1900. Ponte Alessandro. Sejuknya hari ni. Sejuk tu memanglah yang tak tahan tu nak pergi toilet saja. Besarnya. Yang angkut apa ni? Bye.
culla della Parigi primitiva, alla quale la tribù dei Celti parisi diede il suo nome. In passato, l'isola era molto più piccola e bassa. Si trovavano ai tempi degli isolotti minori. Nel corso dei secoli, le sono stati progressivamente congiunti. À tribord, palais du Louvre. Constitué au départ par les pillages successifs, le musée du Louvre a effectué de nombreux achats et a bénéficié d'importantes donations. To starboard, the Palace of the Louvre. Realizados durante las sucesivas campañas militares y luego a partir de compras y donaciones importantes. A tribordo, il Palazzo del Louvre, costituito all'inizio con i bottini di guerra, decide di rendersi conto del livello delle piene. Subito dopo questo ponte, a tribordo, il Museo d'Arte Moderna e la statua del Bordel ai francesi liberi. 阿尔玛大桥前方是阿尔玛大桥，桥下朱阿夫的雕像，可用于观测水情。 All'inizio del secolo, dall'ingegner Gustave Eiffel per i bisogni dell'Esposizione Universale. Questa struttura metallica di 3 piani, dotata di un ingegnoso sistema di illuminazione sopravvenuto a quello ideato da Citroën